Jadi Tuan Maran ini dia punya jantung dah sumbat 90%. Lepas tu Prof Mustafa belikan untuk dia, mungkin dia kawan dengan Prof Mustafa. Prof Mustafa belikan untuk dia madu pahit manis. Dia 95. Okey, Maran, doktor, confirm blok saya 95. Lepas guna madu, sekarang blok tak lagi. Allah, Alhamdulillah tuan jom sama-sama kita dengar ni tuan Nah, tuan dengar ni, sambil tuan dengar, tuan boleh ambil iktibar dan tuan boleh ambil ikhtiar yang sama. Ikhtiar yang sama. Dan ini sangat manfaat tuan. Bukan senang sakit jantung ni Okey, sekarang saya baca lagi daripada Maran. Doktor confirm blok saya 95. 95% dah blok. Lepas guna madu, sekarang blok tak ada lagi. Blok tak lagi. Dah tak blok lagi. Daripada 95%, blok dia sekarang dah tak lagi. Dah tak lagi. Tak blok lagi dah. Dan yang beri madu pada dia pun bukan calon-calon orang. Prof Mustafa. Prof Mustafa ni pakar perubatan. Tuan boleh tengok riwayat hidup dia. Biografi dia. Saya kenal sangat tidaklah, tapi dulu saya selalu dengar penjelasan dia masa musim Covid dulu. Dan Alhamdulillah sekarang dah tak peluk lagi. Terima kasih. Kita baca lagi yang daripada jadi Prof Mustafa tu beri dia madu pahit. Betul lah, untuk jantung madu pahit. InsyaAllah tuan-tuan, madu pahit mudah-mudahan Allah beri saya terus dapat madu pahit ni tuan. Sebab semua pemanjat kata madu pahit ni susah nak dapat. Walaupun susah, Alhamdulillah saya boleh dapat. Ini rahmat besar Allah beri pada saya, boleh dapat madu pahit ni. Doktor, jantung saya ada sumbat. Hospital kata 95% tadi kan. Itu asalnya. Tapi sekarang setelah dia minum madu pahit ini, sekarang dah tak blok lagi. Dia minum madu pahit pun atas saran dan pemberian daripada Prof Mustafa. Okey. Lepas madu ni sumbat saya dah kurang ke 60%. Alhamdulillah, rahmat besar tuan, insyaAllah. Rahmat besar tuan Prof Mustafa yang belikan dia. Baik tuan, ya doktor, terima kasih, insyaAllah. Dan Marannya dia beritahu lagi, dia belikan dari doktor. Dia beli daripada saya. Dalam online lah mungkin tu. Betul doktor, betul. Terima kasih. Dia belikan madu pahit. Ni, Maran beritahu madu pahit. InsyaAllah InsyaAllah. Memang bagus. Alhamdulillah. Syukur pada Allah.